Dapat the flex lebih. Itu normal. Lelaki is always right. Untuk seorang lelaki memiliki kereta mewah ni memang menunjukkan kejayaan diorang, kerana ia menunjukkan hasil usaha kerja keras kita lah sebagai seorang lelaki. Macam tu lah dia, sebab kalau kereta mewah ni untuk lelaki ialah satu tanda kelegaan lah kat situ. Kiranya dah bertukus lumus, dah kerja penat-penat, mesti nak beli kereta cantik-cantik kan. Betul bro, ibarat lambang kelakian untuk seseorang lelaki bila dapat kereta besar. For saya rasanya iyalah. Kerana kalau itu lelaki, dia ada wealth, dia ada savings, dia ada wang. So kalau dia ada kereta mewah lagi, rasa ini adalah tanda yang berjaya lah. Betul. Betul lah, sebab dia sebab kita susah payah mencari duit untuk dapatkan sesuatu. Itulah. Betul. Itu lambang kelakian dia. Tunjukkan kepada dia kelakian juga. Again. Sakitnya perasaan aku ni. Support kau. Tukar lain. Betul. Sebab dia nampak kejantanan dia. Tadi kelakian, kejantanan dia. Dia nak tunjukkan kepada kaum wanita. Dia mampu bela wanita. Dia nak tunjuk dia punya kesungguhan nak beli kereta tu sikit susah. So dia dapat the flex lebih. Itu normal. Lelaki is always right.